Saya ada RM200,000, memang tak guna pun dalam jangka masa 2 tahun. Sesuai tak saya beli emas 300 gram? Persoalannya sekarang ni, ada seseorang individu, ada duit sekitar RM200,000, sesuai tak dia nak beli emas lebih kurang 300 gram? Jawapan yang pertama, kalau kita nak simpan emas ni, pertama duit tu duit yang macam mana? Duit tu mestilah duit yang kita tak nak guna at least lah dalam tempoh 2 tahun. Sebab apa? Sebab emas ni simpanan untuk jangka masa panjang. Kenapa orang tu bila simpan emas, dia rasa rugi? Sebab dia terdesak. Contoh, beli emas, dalam tempoh 1 tahun, tiba-tiba nak guna duit, nak jual. Tapi kalau duit yang kita ada tu, RM200,000, yang mana kita memang nak simpan untuk jangka masa panjang, duit tu memang boleh jadi emas. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari sudut 300 gram. Pertama sekali, kalau kita nak beli emas 300 gram ni, kita nak beli dalam bentuk macam mana? Sebab emas ni tuan-puan, dia ada beberapa bentuk. Dia ada 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram dan 1 kilogram. Jadi nasihat saya kepada siapa-siapa nak maksimumkan keuntungan, ambil gram yang besar. Kenapa? Sebab spread gram yang besar ni lebih rendah berbanding spread untuk item yang kecil. Contohnya apa? Contohnya, kalau emas yang 100 gram, dia punya spread adalah 7%. Tapi emas yang 250 gram, spread dia 6%. Jadi makin rendah spread emas tu, makin tinggilah dia punya potensi keuntungan. Jadi untuk siapa-siapa yang dalam video ni, ada duit lebih kurang RM200,000, tukar dalam bentuk emas, memang boleh. Pilih item yang macam saya cakap tadi, kalau betul-betul nak maksimumkan keuntungan. Jadi siapa-siapa yang nak saya bantu menabung emas di Public Gold, kat bawah ni ada beg biru, tuan-tuan boleh tekan dan isi sahaja beg biru di bawah.